Laporan. Ini boleh lah settlekan suspension Saga BLM. Cuma block alignment ni lah. Lepas tu ada nak check sikit lah bahagian wiring. Tapi tu esok lah. Tak adalah banyak. Kalau arm, link, bush, axle, disc ada, brake pad ada. Tapi dia dah pasang lah. Kalau suspension, kita bagi brand Psycho. Link dia. Ini pegang pakai tangan. Kalau bawa dah meriah lah. Tire rock end. Ni salah satu juga yang kita tukar kat kereta ni. Kereta dia dah koyak. Ni pun koyak. Boot di sana. Sekejap, boot. Mana yang koyak tu? Dia koyak kat belah ujung. Sekejap Oh ni. Oh ni. Sini dia dah koyak. Lepas tu ni, sekejap dia ke dalam ni. Ujung dia terkoyak. Klip-klip sekali dia macam tanggal lah. Dia macam dah reput gitu lah. Ujung ni dah tak ada. Dia ujung ni patutnya macam ni. Tapi ni ujung ni dah tak ada. Dia dah putus lah. Lepas tu bush. Bush ni nampak lah. Ada kesan-kesan sikit kan. Stabilizer bush. Dalam dia macam ni lah condition. Nampak memang tebal. Tapi ni material yang keras tau. Lebih banyak besi daripada asbestos. Brake pad ni jenis yang makan disc. Disc ni kita recommend tukar sebab dah sampai limit lah. Minimum maintenance saya dah sampai lah. Macam tu lah. Okay, jom kita tunjuk barang yang dah pasang tadi. Ada apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 barang lah gitu. 7 barang. Ni stabilizer bush, stabilizer link. 1, 2, ni kan. Belakang ni 2, 3, roll arm, 4, rear end. Okay, 5, steering boot. Ni. Steering boot, getah baru. 5, 6. Oh, brake pad disc. Ada. Dah check. Dah. Okay, Dah, kiri kanan dah. Kim Koi. Lepas tu brake pad rainbow. Sini. Nampak tak? Okey, depan ni. Lepas tu belakang pula ada lagi satu. Kita tukar axle bush. Kita antopress. Cuba lah. Ni proses dia. Nak kena buka absorber, tanggalkan spring, pipe brake ni nak kena tanggalkan. Renyah sikit lah. Kalau korang nak hantar, better hantar pagi lah. InsyaAllah petang siap lah. Atuk taruh mana tadi ya? Dia macam gini lah. Dia kalau dekat ni kereta, dia dah jatuh tau. Kiri kanan. Dia dah terkoyak. Dia memang dah, orang kata dia dah terduduk tau. Ni axle, dia dah ke bawah gitu. Ni kat body. Skru ni. Gitu. Okey, bos saya dah marah. Saya nak kena gear alignment. Saya gerak dulu, apa-apa Roger.